Geng, tengok ni. Besar ke tak besar? Dia punya body. Boleh tahan. Ush. Besar kan? Wash. Lepas tu colour dia? Wash. Colour dia ni Wash. sama macam ni. Wash. Burgandek. Bur apa? Bur apa? Ni nak promote. Oh. Nak promote, Sem. Apa tu? Burgandek colour macam ni. Ha? Siapa Wash. suka? Game Boss dia suka tak? Wash. Bukan ada satu colour je. Ada colour Wash. lain. Ada colour lain juga tau. Apa tu? Ini colour dia. Ya, jangan marah. Tak marah. Geng tengok ada colour lain juga. Wash. Tapi kena rasa dulu. Sampai kat showroom kena rasa dulu sofa ni. Wow. Feeling dulu. Ha? Sejuk yang ini. Patutlah acik-acik Game Boy Legends suka. Bukan acik-acik. Acik-acik dah ruji. Ha. Abang-abang brother, akak-akak sister, mesti kena punya dengan Gen Z. Gen Z. Gen Z. Why? Gen mana tu? Mesti suka dengan design yang je tunjukkan ni. Sebab yang ini antara yang top dan tak banyak geng. Wash. Tak banyak. Hush. Wow. Ni tengok ni span dia sir. Mana-mana. Ooh. Back to normal. Back to normal. Alamak. Stage 1. Alamak. Kenapa? Alamak. Alamak geng. Wash. Lawa ke tak lawa? Wash. Lawa kan? Wow. Bentuk je. Ini kayu. Itu kayunya. Boleh Boleh pilih. ke? Boleh. Kayu jati kampung ke Sulawesi ke terfikir ke. Kalau nak lagi super yang macam belakang Aja ni. Boleh ke? Boleh. Kalau ada permintaan kita boleh buat. Yang paling penting Haji Cik datang je showroom Gudang Bosijan. Cari Angel kat sini. Yang penting kita kasih Soul.